Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat belanja Pak Haji, like, subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak membuat sedikit komen mengenai mangsa peniaga-peniaga bazar Ramadan. Seperti mana yang kita dah sedia maklum, kita dah ketahui ada seorang kakak tu telah menggigit penguatkuasa dan akhirnya akak tu telah dikenakan denda sebanyak RM3,000. Bagi Pak Haji apa yang dilakukan oleh kakak tu ialah dari segi undang-undang penguatkuasa mungkin akak tu salah dari segi tidak ada lesen kemungkinan. Keduanya, apa yang akak tu lakukan adalah untuk mempertahankan harta benda yang akak tu telah beli, yang telah keluar modal membeli barang-barang untuk akak tu berniaga. Kan, di situ akak tu sanggup mempertahankan barang-barang yang dirampas, yang diangkat oleh penguatkuasa, sehingga akak tu rasa hilang pertimbangan lalu menggigit pihak berkuasa. Jadi dalam soal ini Pak Haji nak menceritakan sesuatu lah. Bukan Pak Haji nak pro kepada pihak berkuasa dan ataupun nak pro kepada kakak yang menggigit tu. Cuma Pak Haji nak cerita dari segi soal keadilan, dari segi soal kemanusiaan. Seperti mana yang walanon mengatakan bahawa Pak Haji punya video ni tak ada manfaat. Bulan puasa Pak Haji cerita yang merapu. Jadi hari ni Pak Haji nak cerita yang benar. Nak tengok apa walanon punya komen dalam video Pak Haji. Betul kalau kakak tu dia tersilap ataupun salah ataupun melanggar undang-undang yang tidak yang dikenakan oleh pihak berkuasa kerana berniaga tanpa lisens. Kalau kita berbalik kepada soal kemanusiaan, soal kata orang tu keadilan, tolak ansur. Kalau bisa kata akak tu tak ada lesen, sepatutnya pihak berkuasa bantulah akak tu bagaimana nak mendapatkan lesen, bagaimana nak membantu akak tu untuk mencari rezeki di bulan Ramadan. Pak Haji percaya akak tu bukan berniaga hari-hari selama setahun. Pak Haji percaya akak tu cuma berniaga di bulan Ramadan ni untuk mencari rezeki. Kemungkinan akak tu nak menanggung keluarga dia, untuk menambahkan pendapatan suami dia di bulan Ramadan ni yang penuh barakah. Kan? Kalau dia silap dari segi lesen, bantu. Kalau kat situ tak boleh berniaga, bagi tahu akak kat sini tak boleh berniaga, boleh tak akak berniaga tempat mana. Kita ni sebagai penguatkuasa, jangan kita ikut hukum-hukum yang mengikut buku yang telah ditetapkan oleh penguatkuasa. Sedangkan hukum Tuhan 5 waktu pun ikut sembahyang ikut waktu pun korang tu semua pun kau langgar. Allah suruh buat yang makruf pun kau langgar. Allah suruh ikut yang baik pun kau langgar. Tapi bila undang-undang manusia, undang-undang penguatkuasaan, kau orang nak ikut buku, kau orang nak ikut betul-betul ikut perintah. Lagi soal ni bukan Pak Haji dah cakap, Pak Haji tak bela mana-mana, tapi Pak Haji perlukan satu sifat kemanusiaan. Bantu ni bulan Ramadan. Yang datang penguatkuasa tu pun Melayu Islam, yang kena nyaya pun Melayu Islam. Ni kadang-kadang Pak Haji lihat di bulan Ramadan tahun ni, tahun ni lah yang paling teruk, yang paling nampak semua peniaga-peniaga bazar Ramadan, terutama orang Melayu yang menjadi mangsa. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Ini persoalan dia. Wahai pihak berkuasa, Pak Haji bukan nak menuduh kamu ni makan rasuah, ataupun Pak Haji nak menuduh kau ni buat kerja tak betul. Ini bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh barakah. Menteri orang Melayu. Kalau KL tu Datuk Bandar orang Melayu. Begitu juga di tempat-tempat lain. DO orang Melayu. YDP Majlis Perbandaran orang Melayu. Tetapi kenapa orang Melayu sangat, semua kebanyakan orang Melayu dianyanya dalam bulan Ramadan ni? Ini apa masalah? Ini apa masalah? Ni Pak Haji nak bertanya. Cuba kalau kau orang berbalik kepada hukum akam yang Allah ajar. Cuba kau balik kepada apa yang Nabi nasihatkan.
Kalau kita mempermudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Bila makcik tu ataupun akak tu dia silap dari segi undang-undang, dari segi perizinan, bantu dia, bagi dia lesen sementara. Cakap dengan dia, makcik kat sini tak boleh berniaga, makcik tak berniaga, kita siapkan tempat-tempat lain. Walaupun tempat sementara. Perkara ni bukannya bertahun nak dia berniaga, sebulan je dalam bulan Ramadan untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari rezeki. Itu pun korang tak boleh nak buat. Dulu Pak Haji dengar Papa Nun kata, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Kedaton anak saya. Sekarang ni anak Melayu dah jadi anak tiri. Ini bukan pertuduhan, tapi inilah hakikat yang sebenar. Wahai pihak berkuasa, korang dengar sini Pak Haji nak nasihat. Cuba korang tengok video-video tentang Palestin. Bagaimana orang Zionis pergi serang, masuk dalam kampung orang Palestin, masuk dalam masjid-masjid di Palestin, kawal Masjid Al-Aqsa di Palestin. Oh, kau tengok, kau rasa marah, geram dengan Israel, geram dengan Zionis, geram, berbagai geram. Begitulah peniaga-peniaga bazar Ramadan ni geram dengan korang ni, pihak berkuasa. Dah macam perangai Israel, dah macam perangai Zionis. Kalau kau marah dengan puak-puak ni Zionis tentang Palestin, menzalimi orang Palestin, begitu juga peniaga-peniaga bazar Ramadan ni tengok engkau ni macam sebiji macam perangai Yahudi, macam perangai Israel, macam perangai Zionis. Mereka bermarah, mereka menyampah dan benci. Tapi nanti bila nak dekat pilihan raya, sahabat-sahabat, orang-orang ni lah, orang-orang bazar Ramadan ni yang akan dimomok-momokkan, yang akan disuap-suapkan dengan dedak. Dengan bantuan peniaga-peniaga kecil, bagilah 2-3 ribu, bagilah 3 ribu untuk peniaga kecil-kecilan. Macam-macam dia orang akan bagi, ditaburkan kepada ni puak-puak yang kena halau, yang kena angkut, yang kena zalim ni. Jadi kalau tak sedar diri lagi peniaga-peniaga bazar Ramadan, peniaga-peniaga kecil, bila nak dekat pilihan raya dapat perkara-perkara tu, kamu tak sedar diri lagi, masih nak sokong lagi, tu Pak Haji tak boleh nak cakap apalah. Pak Haji dah pesan, dia orang bagi rembat, apa yang dia orang bagi ambil, tapi jangan bagi kuasa kepada puak-puak ni. Kita dah nampak sejak Pakatan Harapan ni memerintah, berbagai-bagai masalah yang berlaku. Takkanlah di Kuala Lumpur kalau ada berlakunya permasalahan peniaga-peniaga bazar Ramadan, menteri wilayah orang Melayu, Datuk Belanda orang Melayu, penguat kuasa orang Melayu, kenapa mesti nak menyanyi orang-orang Melayu? Orang Rohingya, orang Myanmar, orang asing yang berniaga di tempat-tempat kita ni bermaharaja lela. Tengok di Pasar Borong Selayang, tengok di tempat yang baru ni di Taman Wilayah Selayang yang diangkut barang-barang ni semua. Cuba kawasan situ tengok kedai-kedai. Semua kedai Rohingya, kedai Myanmar berniaga. Okey je. Kenapa orang Melayu kau mesti nak ikut serius? Kalau dia tak boleh, bagi jadi boleh. Inilah tugas kerajaan, inilah tugas penguasaan, membantu rakyat, menyenangkan rakyat. Bukan membebankan rakyat, menzalimi rakyat. Otak korang ni letak kat mana? Bila pas bercakap, ini penunggang agama. Kalau kau kerajaan madani ni konon-konon tak penunggang agama, apa yang kau buat kepada masalah peniaga-peniaga ni? Mereka nak berniaga waktu bulan puasa saja. Kalau tempat ni tak boleh, seperti mana Pak Haji kata, bagi tempat. Kita memudahkan orang, meringankan beban orang. Kan pahala besar bulan Ramadan ni. Sekarang korang suruh Pak Haji cakap cerita-cerita yang bermanfaat bulan Ramadan ni. Apa je nak tengok korang punya komen wala non? Pasal masalah ni, isu ni. Di Pulau Pinang baru-baru ni pun Pak Haji dengar. Pasal Ramadan orang Melayu juga kena. Ni apa dah jadi ni? Kerajaan Madano ni. Jadi itulah Pak Haji punya pendapat. Supaya kalau boleh semua rakyat bangkit. Semua rakyat akan sedar. Terutama orang Melayu. Sedar. Dia bagi apa kali ni pun. Jangan percaya. Ambil dan janganlah bagi satu undi pun kepada kerajaan ni. Memang kerajaan ni memang tak layak untuk mentadbir negara. Sedangkan orang punya sedangkan isu pasar Ramadan pun tak boleh nak selesai, isu beras pun tak boleh nak selesai, lagi kita nak bagi dia mandat untuk mentadbir negara. Hancur lebu jadi debu, sahabat-sahabat. Ingat?
kita tolak kerajaan ni. Jadi kepada pihak berkuasa, insaf-insaf lah. Ingat, perintah Allah tu diutamakan. Bukan perintah makhluk. Jangan kita utamakan perintah makhluk, kita dahulukan perintah makhluk, sedangkan perintah Allah tu kita kemudian-kemudiankan. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji tentang isu peniaga bazar Ramadan. InsyaAllah kita jumpa di lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Aiskala wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.